Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan kembali lagi ke podcast Yang Bakal Menteri episod keempat. Saya Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya nak bercakap 2 minit saja. Sebab ramai yang hadir pada hari ini dan saya nak berhati-hati. Sebab YB Raf pernah cakap, ada orang pernah berceramah dulu, dia lompat sampai runtuh waktu ceramah invoke dulu. Jadi saya tak nak mengulangi episod kedua. Dalam masa 2 minit ini, saudara-saudari terpaksalah dengar celoteh tak siapa-siapa di atas pentas ini. Namun izinkan saya untuk mengambil peluang ini untuk berkongsi pandangan saya, khususnya kepada orang-orang yang berumur lebih kurang dengan saya. Umur saya 28 tahun. Tapi yang kat depan ni lagi muda. Saya paling tua. Betul tak? Saya ada 2 perkara saya nak kongsi. Pertama, soal kenapa kita kena ambil serius dan participate dalam pilihan raya negeri Johor pada kali ini. Bukan soal bersama semata-mata, tetapi saudara-saudari yang akan mengundi pada 11 hari bulan nanti. Saudara Rafizi dan penceramah-penceramah lain selama seminggu ini dah berbuih mulut nyet tentang suara. Tapi mungkin antara kita akan cakap, suara ni, alah ini benda simple saudari. Kita boleh bercakap. Saudara Yiliong kat depan ni boleh bercakap. Yang tengah bergaduh, saudara Anwar Ibrahim dan On Hafiz macam budak-budak nyet pun boleh bercakap. Jadi what's the matter? Why bother? Tetapi saudari, jangan kita take for granted dengan suara kita. Ada beza antara sekadar suara bercakap dengan to be heard. Dengan suara kita ingin didengari. Saudara-saudari, selepas tahun 2022, sedar atau tidak sedar, ahli-ahli politik, politikus sebenarnya telah terjumpa satu apparatus atau satu alat yang sangat berkuasa, iaitu bergabung secara kerajaan perpaduan. Daripada awal, kerajaan perpaduan sepatutnya serve the public interest, tetapi menjadi alasan untuk pelbagai kompromi politik diwujudkan. Pelbagai salah laku didiamkan atas alasan ini kerajaan perpaduan saudari. Dan mereka datang sekali lagi buat drama Tamil mereka di pilihan raya negeri Johor. Selepas 3 tahun berpeluk-pelukan, sekarang ini mereka bergaduh di depan saudara-saudari. Saudari percaya ke tidak dengan mereka ni? Percaya ke tidak? Jangan terkejut. Masih ramai lagi yang mungkin tak sedar. Kata mereka, tak apalah, ini kerajaan perpaduan. Saya cakap soal suara tadi saudari. Kenapa soal suara? Sebab selepas ini, mereka tak dengar saudara-saudari pun tak apa. Sebab kalau tak cukup nombor, mereka buat apa? Mereka gabung. Tengok siapa saja yang ada lebih lah boleh jadi ketua. Tapi suka atau tidak, fokus mereka adalah untuk menjadi kerajaan melalui bergabung, melalui the so-called marriage of convenience. Saudara bising apa-apa lepas ini, saudara cakap apa-apa pun, mereka dah ada senjata mereka. Senjata berkahwin. Senjata menukar-nukar kekasih gelap politik. Akhirnya saudari ni tak ada penting pun berbanding kalau dahulu-dahulu. Sebab itu, suka atau tidak suka, bersama hadir pada malam ini dengan tak berapa ramai sukarelawan di belakang, dengan resources yang kurang, tetapi kita perlu menanam benih daripada sekarang supaya anak cucu kita tidak akan menjadi mangsa kepada politik kompromi yang sedang berlaku oleh dinosaur-dinosaur yang ada sekarang ini, saudari. Saya cakap begini juga tentang suara kita. Bukan sekadar bercakap, tetapi kita nak
suara kita ini didengari, to be heard, saudari. Saudari bayangkan, kalau saudari tidak menyokong bersama, tak apa saudari. Tetapi apa yang akan berlaku pada masa akan datang, semua parti-parti politik yang wujud ini, modus operandinya mudah. Berkempen macam-macam, janji macam-macam. Selepas pilihan raya mereka akan bergabung. Saudara-saudari, kalau benda ini berlaku untuk 10, 20, 30, 40 tahun lagi, saudari ingat mereka nak dengar ke apa yang saudari mahukan? Nak atau tidak? Tak saudari, tak penting pun kau undilah apa pun, nanti kami kahwinlah sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum itulah kan, isu-isu semasa sikit. Sebab itu kalau kita tengok kesayangan-kesayangan mereka di atas sana, Saudara Azam Baki, korang semua bising, dia tak heran pun. Dia cakap ini orang yang berani. Ini sangat berani dan baru-baru ini dia berikan alasan bahawa lantikan dia adalah lantikan daripada Yang di-Pertuan Agong. Nak tipu siapa ni? Siapa yang tertipu lagi ni? Saudari, kalau kita tengok NFCC Act 2019 tu dengan jelas cakap pelantikan itu adalah atas Yang di-Pertuan Agong tetapi nasihat Perdana Menteri. Itu bahasa perlembagaan. Kalau bahasa orang Skudai, dia kata itu maksudnya Perdana Menteri lah yang bagi nama. Nak tipu siapa lagi saudari? Kalau kita biarkan keadaan ini berlaku, apa maksudnya? Maksudnya kita jerit sekuat hati kita pun, kalau mereka selepas ini dapat nombor kau dapat 20, kau dapat 30, aku boleh combine ini untuk kebaikan rakyat. Tetapi saudara dia punya bising tu dia tak dengar dah, dia tak penting dah. Itu yang pertama. Berapa minit ni? Lebih. Baru seminit. Seronok pegang mic. Yang kedua sikit lagi. Ini berkaitan dengan masa depan anak muda juga. Yang berumur lebih kurang macam saya ni, kita tengoklah ahli-ahli politik dinosaur kita sepanjang seminggu ini. Bukan bercakap soal gaji, bukan bercakap soal masalah underemployment. Saya nak tanya saudari. Ya, Dawson cakap unemployment kita 3% terkawal. Tetapi berapa agaknya underemployment kita di Malaysia ni? Siapa yang dapat jawab sebagi topi tadi? 10%? 20%? 30% pun tak. Sampai 36% anak-anak muda kita yang ada tertiary education, mereka ini sebenarnya bekerja di bawah kepakaran mereka. Ramai gila anak-anak muda yang menjadi mangsa seperti ini, tetapi ahli-ahli politik dinosaur kita ini bergaduh benda-benda yang remeh-temeh, bergaduh benda yang petty. Tak ada siapa nak kisah dengan nasib kita. Sebab itu saya setuju dengan saudara saya hari tu, Aidil. Walaupun dia gula terlebih sikit. Tetapi apa yang dibangkitkan itu adalah satu perkara yang jarang sangat orang-orang politik sekarang ini bangkitkan. Bila cakap tentang isu-isu pemandu Grab, isu-isu yalah pemandu Grab, yang bawa driver Grab dan sebagainya. Ini isu-isu underemployment sebenarnya saudari. Tapi orang tak bercakap pun. Sebab bercakapnya adalah berebut-rebut kredit. Siapa yang buat projek ini? Siapa yang buat projek itu? Soalnya bercakap, berebut-rebut, nak umum. Ini projek ini kita yang punya. Itu yang punya. Kita tak sebut masalah-masalah struktural yang lebih penting saudari untuk anak-anak kita pada masa akan datang ini. Ini sangat-sangat membimbangkan saudari. Kalau kita tidak tanam benih bersama sekarang, walau apa pun keputusan bersama yang akan diterima nanti saudari, sekali lagi saya cakap, suara kita ini susah mereka nak dengar. Sebab mereka dah ada keluar daripada poket ajaib Doraemon mereka ini. Teng-teng, berkahwin senyap-senyap selepas pilihan raya. Habislah saudari. Tak mengundi pun tak apalah. Apa pun keputusan, kami kahwinlah
senyap-senyap rakyat, biarlah dia terempat. Itu sahaja daripada saya. Saudara Pak An sebenarnya dia minta sebut pasal dia. Mana Saudara Pak An? Saudara Pak An dan rakan-rakan ini. Saya minta lah saudari, bagi tepukan sikit dekat mereka ni. Saya tak pernah tengok lagi Pak An ni rehat 2 minggu. Kalau saya jadi dia pun saya tak sanggup saudari. Tapi saudari, saya mohon, kalau tak mengundi, saudari bantulah, sumbanglah apa yang boleh disumbangkan. Sumbangkan sedikit duit, sumbangkan sedikit kepakaran, dan paling sedikit pun sumbanglah supaya views di laman-laman sosial kita lebih tinggi. Kerana hanya dengan parti politik yang digerakkan oleh saudara-saudari semua, inilah parti politik yang akan mengangkat suara rakyat. Bukan suara kroni, bukan suara taikun, bukan suara mahakaya yang lain, tetapi suara saudara-saudari, orang biasa macam kita ini yang setelah sekian lama orang politik dinosaur, tak kisah pun korang ni wujud. Itu saja, sekian, terima kasih. Itu saja daripada kami. Okay, selamat malam kepada semua. Sleep tight. Selamat malam. Sleep tight? Sleep tight? Ini kepada girlfriend ke apa?